Selangor yang bakal beraksi pada Para Sukan Malaysia Sukma 2026 memulakan latihan insentif hari ini sebagai pecutan terakhir menjelang Temasya bermula 5 September depan. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri MSN Selangor, Muhammad Nizam Marjugi berkata, latihan itu bagi memastikan semua atlet berada pada landasan tepat dalam usaha memburu gelaran juara buat pertama kali. Persiapan para Sukma sama saja dengan persiapan Sukma, dan mereka berjalan seiring sebenarnya. InsyaAllah dalam tempoh yang kita dah tetapkan ini, atlet-atlet kita akan nyakakan diorang boleh berjaya sebagaimana Sukma nanti. Buat masa ini tinggal tempoh 2 minggu ni, kita dah letakkan diorang dalam tempoh intensif training. So kita harapkan mereka dapat momentum yang betul sehingga ke Para Sukma itu dilangsungkan. Muhammad Nizam berharap semua atlet akan memberi aksi bertenaga dan kekal fokus selain menyasarkan acara renang dan akuatik bakal menjadi lubuk merangkul pingat emas. Para Sukma yang bermula 5 hingga 10 September ini melibatkan 369 acara dengan mempertandingkan 10 jenis sukan antaranya renang, olahraga, badminton dan pimpong. Dalam Temasya Dwi tahunan itu seramai 258 individu membabitkan atlet dan pegawai akan terlibat.